Syekh Abdul Rashid radhiyallahu anhu. Tuan kenal kan Sidi Rashid? Alim 4 mazhab, hafiz Quran, tuan-tuan. Dia baca Quran 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Kita 3 bulan tak khatam. Ya. Allah. Nah, cerita hebat dia, tuan-tuan ya. Dia mentahkikkan fakir dia tu sampai dia naik kereta, tuan-tuan. Dia naik kereta, dia tak bersandau. Dia duduk kat depan tu kan kereta, dia pegang dashboard, dia duduk kereta macam tu, dia duduk, tuan-tuan. Allah, habis orang kata, Tuan Guru, Sidi baringlah bersandau. Tak ada, aku fakir, dia kata. Masya Allah. Kita pula menyandau, macam toki hinzir. Menyandau toki, orang kena rokok lah bertampur, macam puaka pun. Lepas tu nak sampai ke Tuhan. Yang menyandau, tuan. Ya, dia duduk, tuan. Dia tak pegang, dia tak menyandau, dia pegang dashboard tu. Kita boleh buatlah. 5 km kan bengkok belakang. Balik bergurut, tak tahan belakang. Bukan kebiasaan kita lagi. Dia dah jadi apa? Talazum. Benda tu darah daging dia apa? Menterjemahkan rohani dia kuat dengan Allah Ta'ala. Dia rasa hina dengan Tuhan sampai dia fakir duduk dia bukan apa. Kita tengok pun sedih kan. Guru wali besar, tuan-tuan ni. Dan satu lagi almarhum, dia dah almarhum ni, Tuan Guru ni Abdul Aziz gitu. Saya pernah jemput dia pada airport sama kat Melaka. Kan? Saya duduk sebelah dia belakang. Dia tak menyandau, kan? Daripada airport sampai Melaka, dia duduk macam tu, dia pegang. Allah, kita perhati nak tegur pun kita takut perhati. Tegur. Itu sifat-sifat para awliya. Dia menghinakan diri dengan Allah Ta'ala. Ya, sampai satu ketika malam dekat tandas umum tu orang dengar kelengkang-kelengkung, siapa basuh tandas ni? Kan? Tengok Tok Guru basuh tandas. Ya ilaha illallah. Sampai bercucur air mata orang tengok. Sebab apa kata? Aku fakir. Dia mengajar melatih diri dia. Itu para ulama macam-macam cara lah. Tujuan apa? Nak down. Ya, nak downkan nafsu.